dah pandai buat demi glaze yang paling senang di dunia macam ni. Kenapa kedai kita dah ada besar tinggi, bos? Kan ini untuk konten, itulah tak ada sosnya. Kau ni faham? Faham. Habiskan video ni. Demi glaze daripada Maggi, 500 ml air, 50 gram demi glaze powder. Okay. Instruction suruh saya panaskan air baru letak. Saya tidak mau, saya play safe. Saya kacau dulu serbuk ni dengan air yang sejuk dulu, baru saya kasih panaskan. Sebab saya takut nanti kalau air panas dia bergumpal. Lepas tu kita panaskan satu pot. Kita masukkan butter, bawang merah, bawang putih. Okay, selepas dia sudah wangi begini guys, kita masukkan bancuhan demi glaze tadi. Lepas tu kita masak sehingga panas guys. Okey, selepas dia mendidih, jangan kamu risau ya guys, dia akan pekat juga, nampak? Inilah sos konsistensi dia, nampak? Nampak dia masih melekat sikit di sudut. Salah saya, Pak. Berapa sekarang?